Kataan lil muttaqin tu kakak ada buat tamtid kan. Tamtid tu apa kak? Tak tahu. Kali pertama dengar. Kali pertama dengar. Dia sering dalam tajwid tu. Ya, tamtid itu adalah seretan huruf. Ini kakak ikut bacaan Syekh mana ni? Tak tahu. Sendiri. Ini ada bacaan Syekh yang macam ni. Okey. Inna lil muttaqin itu tamtid. Seret. Jangan seret sebab depan mim tu tak ada waw. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Okey, harfu ta tu dia ada sifat mahmusa kan? Mahmusa. Harfu ta ini bunyi hams kan? Bunyi hams. Jadi macam mana nak bagi bunyi hams yang sebenar? Letak dekat makhraj dia. Letak dekat makhraj dia dan dia jangan dilantunkan. Kalau kata kakak lantunkan, dia akan bunyi qalqalah. Jadi tak bukan huruf qalqalah. Wa kawa'iba at. Jangan at. Wa ka. Itu jangan. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Kiz kan? Wala kizzaba. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء. Jangan bagi nampak macam dia B. Dia B. Rabbis sama. Tak. Rabbis. Itu macam pa. Rabbis samawati wal ard. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Minhu yang tu yang dragging tak kak? Kan? La yamlikuna minhu khitaba. Tamtid bukan tamtid. 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 Kau bisa tak. Ta mim ta ya ta kan tamtid. La yamlikuna minhu khitaba. Okey, sekarang akak baca balik. Akak tengok kat cermin mulut akak. Untuk huruf. Bukan untuk huruf, untuk ayat tu. La yamliku. Akak tengok mulut saya. La yamlikuna minhu khitaba. Beza dengan la yamlikuna minhu khitaba. Lain kan? Tahu tapi tak buat. Buat. La yamlik. Tu pun saya ingat juga. La yam. Tak nak. La yamlikun. Pegang huruf kan? La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu tu pun sama enggak tu? Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yawma jangan. Yawma la. Akak jangan ambil stand kan? Dia ada ready tu kan? Jangan. Yawma la. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Kat situ tu Kak kan pegang adzina lahur, tahan kan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Adzina lahur, tak ada dhamma. Adzina lahu, Kak kena muncul. Kak tengok mulut saya Kak. Adzina lahu dengan adzina lahu, yang tu yang hak dia. Tak cantik ni. Bunyi tak cantik lah pasal tak bagi hak dia. Kan kena bagi hak dia. Okey, ulang balik ayat tu. La yatakallamuna لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. bunyi waqatalah pula.